Aku ada soalan trivia sikit. Siapa dalam barisan pemain MU sekarang yang dah bermain, ini kalau nanti Fletcher handle dia main juga, maksudnya dia dah main dengan 8 orang jurulatih MU sejak Jose Mourinho. Siapa? Setakat ni dia dah main untuk Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy dan Amorim. Luke Shaw. Salah. Oh, bukan Luke Luke Shaw. Shaw dia tak main untuk Ruud van Nistelrooy. Oh, dia tak main untuk Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Dia bukan dia lah. Tak ingat either Ruud van Nistelrooy atau Carrick yang dia tak main. Mungkin masa tu injured kot. Mungkin Carrick ada dalam 3 game. Dia ada seorang je player yang dalam squad MU sekarang dia dah main dengan semua 7 jurulatih MU. Tom Heaton. Bukan juga? Bukan juga. Oh, tak tahu. Diego Dalot. Okey. Betapa lama jugalah Diego Dalot bersama dengan pasukan Sebenarnya kalau ikutkan dari segi lama, Luke Shaw lah. Tapi Luke Shaw kita tahu dengan rekod injury dia macam mana. So itulah dia. Pemain MU yang dah main untuk 7 orang jurulatih adalah Diego Dalot.